Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Ciking Huan. Saya adalah seorang GPK pentadbiran yang berkhidmat di SJKC Pahang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PPD Jempol dan Jelebu kerana telah memberi peluang kepada kami untuk menyertai program inovasi PDP ini. Saya ingin memperkenalkan ahli-ahli dalam kumpulan. Cikgu yang pertama adalah Cikgu Sorekeng. Beliau telah mengajar sains selama 6 tahun. Beliau juga adalah seorang pemeriksa sains. Guru yang kedua adalah Cikgu Teo Wakia. Beliau telah mengajar sains selama 10 tahun. Dan Cikgu Popotian juga telah mengajar sains selama 9 tahun. Pekat serbaguna dan botol pengasah pensel ini telah menggunakan unsur bahan buangan, iaitu saiz tahun 6, tajuk 9, bahan buangan, standard kantungan 9.1, bahan buangan, standard pembelajaran 9.1.5, memeliharkan pengurusan bahan buangan secara terancang untuk kehidupan yang lestari. Pemegang smartphone ini telah menggunakan unsur teknologi, iaitu saiz tahun 6, tajuk 12, teknologi, standard kandungan 12.1, kestabilan dan kekuatan sesuatu objek dan binaan, standard pembelajaran 12.1.5, mencipta model binaan yang kuat dan stabil dengan menggunakan bahan kita semula. Ini ialah pemegang telefon bimbit yang diperbuat daripada botol plastik buangan. Bahan dan peralatan yang diperlukan untuk membuat pemegang telefon bimbit ini ialah satu botol plastik seperti ini, dua penutup plastik, botol plastik dua penutup, pisau, gunting dan gam. Mula-mula kita boleh gunakan pisau untuk memotong botol ini kepada dua bahagian. Selepas itu, kita gunakan pisau untuk memotong penutup botol ni seperti ini. Kemudian kita gunakan gam untuk melekatkan kedua-dua penutup seperti ini. Murid-murid boleh gunakan pemegang telefon bimbit ini semasa menghadiri Google Meet atau menjalankan tugasan melalui Google Classroom. Dengan menggunakan pemegang telefon bimbit ini, tangan kita tidak akan berasa letih. Selain itu, pemegang telefon bimbit ini mudah dibawa ke mana-mana kerana dia amat ringan. Selain itu, kita tidak perlu membelanja sesen pun untuk menghasilkan produk ini. Pemegang telefon ini sangat bagusnya. Ini ialah bekas serbaguna. Peralatan yang diperlukan untuk membuat bekas serbaguna ini adalah seperti 2 buah botol plastik ataupun bekas plastik yang kosong. Pisau, gunting, gam, kertas ataupun warna, ribbon untuk hiasan, dan jip. Cara-cara untuk membuat bekas serbaguna ini adalah seperti berikut.
Mula-mula kita guntingkan botol plastik ini kepada dua bahagian. Bahagian bawah ini. Kemudian kita gunakan jip untuk cantumkan kedua-dua bahagian botol plastik ini. Dan akhirnya kita boleh gunakan ribbon ataupun kertas yang cantik untuk hiasan. Dan bekas botol ini kita boleh gunakan untuk menyimpan barang-barang yang kecil seperti magnet, butan, pin rambut, ataupun klip kertas. Jadi barang-barang yang kita simpan ini dapat kita simpan dengan kemas dan senang dicari apabila diperlukan. Ayah, salah lagi. Nama pemadam saya. Sangat banyak barangnya. Nah, cuba guna bekas ini. Bekas ini boleh simpan barang-barang kecil. Seperti pemadam, paper clip, dan sebagainya. Ini boleh simpan pen drive, dan pin rambut. Dengan ini akan senang dicari dan kelihatan kemas. Ini adalah botol pengasah pensel. Peralatan yang diperlukan untuk membuat botol pengasah pensel ini adalah botol plastik yang kosong, pisau, gam, pengasah pensel yang biasa. Cara-cara untuk membuat pengasah pensel ini adalah seperti berikut. Pertama, kita perlu tebuk satu lubang di penutup botol. Lepas itu, kita perlu gamkan pengasah pensel di dalam lubang itu. Akhirnya, kita boleh hiaskan botol ini dengan kertas-kertas warna atau dengan ribbon. Kebaikan pengasah pensel ini ialah kita tidak akan mengotorkan kawasan sekitar kita. Dan botol pengasah pensel ini boleh dibawa ke mana-mana kerana dia ringan. Kos untuk membuat produk ini juga murah. Dan cara dia menggunakan pengasah pensel ini adalah macam ini. Sisa-sisa pensel buang di dalam botol pengasah pensel ini. Ayah, pensel saya sudah tak tajam. Mana tong sampah? Gunanya, cuba guna pengasah ini. Senang sikit. Sangat bersih.
Akhirnya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada ahli-ahli kumpulan saya kerana telah dapat menghasilkan sesuatu PPM yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Di samping itu, juga memberi kesedaran kepada semua orang tentang kepentingan bahan-bahan buangan supaya kita sedar kepentingan 5R, iaitu mengguna semula, reuse.